simpan dululah cincin ini. Damak menyimpan cincin itu di dalam sebuah kotak. Pada malam itu Damak memakai cincin itu. Betulkah ajaib boleh tunai hajat? Kalau sungguh hebat ubah nasibku cepat. Wahai cincin hikmat, aku mahu rumah besar dan banyak makanan. Keesokan harinya rumah Damak pun berubah. Damak, bang, rumah kita berubah. Banyak makanan, sedap-sedap mula tu. Tunggu apa lagi? Jomlah kita makan. Damak tidak berhenti minta. Dia pula menjadi Damak. Aku mahu duit, aku mahu emas, aku mahu semua orang tunduk dan cemas. Aku mahu mainan, mahu rumah besar di tengah lautan. Cukuplah Damak, cukup. Jangan minta lagi, nanti merana. Betul Damak, hidup kita sudah senang. Sekarang Damak, jangan kamu menjadi Damak. Ibu dan ayah jangan halang saya. Saya mahu jadi kaya. Aku mahu emas, aku mahu mainan, aku mahu rumah di tengah lautan. Permintaan kau diterima. Ha 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 ha. Rumah Damak dikelilingi air laut. Tidak siapa boleh datang. Hartanya semakin banyak. Damak mula rasa takut. Ibu, ayah, tolong. Saya menyesal. Sudah terlambat Damak. Kita harus bersyukur, bukan Damak. Apakah daya nasi sudah menjadi bubur? Akhirnya rumah Damak tenggelam bersama hartanya. Damak menyesal kerana